Yes. Okay, my name is Dean. What's your name? Dean. Dean. Yeah. Ah, Dean. And you? I'm Stan. Stan. Yeah. Nice to meet you, Stan. Yeah, nice to meet you guys. Let's go here. What's your name again, please? Sorry? What's the name again? The shampoo lounge. The Shampoo Lounge. Lodge. Yeah. Okay, at Bali, guys. Alright. So I start to do my hair. So you want to famous salon in Bali. Ah, I think number one. oh my god. Guys, ini salon nombor 1 di Bali. So let's see how is it. Thank you, Stan, for Yeah. coming here. And thank you to my friend who introduced me the place also. Yeah. I got to make better. Okay guys, let's do. Dia nak cuba tukar rambut. Rambut saya panjang, so bagi pendek sikit. Si pendek layer. Not sure sesuai tak, tapi dia suggest sesuai, tapi kena simpan colour sikit. Wow. Okay, then check it out. Ada yang buat rambut king. Kamera ni. Okay, salon ni merupakan salon yang kira macam paling famous di Bali. First di Bali. Okay, let's go. Let's start dengan colour. Kita buat colour dulu. Hidup colour dulu. Lepas buat colour, dia akan buat layer putih. Alright. Let's start with colour. Siap ada coffee latte, geng. Nice. They're ready. Okay, dah cuci sudah. So now what we do? Haircut. So guys, stay tuned. Let's see what happen. Yes. Okay, sekarang kita nak buat haircut dekat shampoo lounge. So dia akan buat. This is one of the best salon in Bali. So we're going to try to start now. So get ready. Okay, kita nak blow dulu. Dia kering. Dia kering dulu baru dia tahu macam mana kena layer tu. So we need to dry up first. Then after that we cut again, sambung lagi. Alright, so stay tuned. Dia sebegini, dia belum potong lagi ni, dia belum potong lagi, dia belum potong habis layer saja. Ada nampak sikit, still in the making. Wow. Alright, stay tuned. Wait for it is here. Wow. Wow. Yes. Yeah guys, enjoy. I enjoy with my latte. Yeah, sure.
Okey geng, kita tengok kalau ada makanan-makanan yang best kat sini dekat Kota Bali. Dekat Seminyak ni. Saya dekat Seminyak ni. Apa tu? Bakso. Ya. Oh, nice. Okay guys, we have bakso here. So we go somewhere here first before we take anything. Kita jalan-jalan dekat Seminyak ni geng. Seminyak. Kita stay dekat area Kuta. Mungkin petang nanti kita pergi ke Kuta Beach atau tengok macam mana. But before that, let's go jalan-jalan ke area Seminyak. Oh, ini tempat buat tattoo ni. Oh. Dia punya kedai-kedai di siring-siring je. Dia tak ada bangunan-bangunan tinggi. So, right. Alright guys, kita banyak kedai tattoo kat sini kan. Dia punya environment geng kat sini memang dia punya bangunan structure bangunan dia memang you can see betul-betul unique lah. Very nice. Macam bangunan-bangunan lama semua Bali style lah. Alright, stay tune. Okay, sekarang saya berada di dekat area mana aku tak pasti. Di sini ada jual bubur ayam. Tapi takkan saya nak makan bubur geng. Ada kedai leather kat sini. Ada kedai leather. Jom kita tengok. Wow, leather house. Semua barang leather bang Ya. Boleh masuk tengok? Boleh. Boleh. Wow. Leather house geng. Hello. Wow. Dah cium masuk bau dalam ni pun dah tahu leather semua. Boleh tengok-tengok bang ya? Tali pinggang mana? Saya tak ada tali pinggang ni. Tengok guys. Saya tak ada tali pinggang ni guys. Cari tali pinggang. Oh, ni guys, leather semua. Topi leather. Bag semua. Kasut. Bang, ini dekat jalan mana? Area mana? Jalan apa ni? Sunset Road. Seminyak kan? Seminyak. Okey, ni first time kita datang ke Bali, Seminyak. So saya tersesat tunggu orang. Saya masuk ke kedai leather, tengok apa yang ada kat sini. Okey bang? Alright. Ni ular. Ular asli ni, bukan tipu-tipu ular ni. Bisa custom. Bisa custom juga ah. Bisa kirim. Ui. Besar. Kita tengok wallet-wallet tu. Ni pun semua leather Oh, sate. Domba. Oh, apa tu domba? Sheepskin. Oh, okey. Oh, domba. Tulisnya biri-biri. Oh, biri-biri. Okey. Yes. Wallet ni. Yes. Ular ada. Oh my god. Kawan kita ni di kedai leather. Apa namanya bang? Apanya? Namanya? Ana Leather. Oh, dah. Akade Vlog. AKAI AA. Okey kan? Buka dari awal. KAI. Yes. Ya, terima kasih rakan leader kita. Nanti keluar ini. Subscribe, bagi loceng, tekan locengnya. Nanti keluar video. Dua-dua di sini guys. Ini kedai leather ni di Seminyak. Sementara saya tunggu geng-geng lain datang. Ini saja cawangannya. Terbaik. Ya. Kita jalan daripada Malaysia pergi Jakarta, pakai tren pergi Jogja, pergi Bandung, pergi Jogja, pergi Bromo ke apa tu?
Umur itu jalan lagi pakai ferry pergi sini. Esok balik Malaysia. Jalan-jalan lah. Lepas tu pergi Singapura baru balik Malaysia. Ya, kita jumpa lagi nanti. Hati-hati di jalan. Iya. Sehat selalu. Iya, amin. Okay, by the way guys, thank you. Kita nge-vlog dulu sini sementara menunggu geng-geng kita. Thank you guys. Okay geng, sementara saya tunggu dia orang. Saya tunggu kat area sini. Saya tak tahu nak pergi mana sebab tahu nak pergi jauh nanti orang cari saya. Oscar. Saya tengok tadi ada Burger King pizza. Burger King. Maybe I go somewhere here. Apotek ni. Apotek. Ni apotek. Tak tahu apa benda ni apotek. Okay, so ini video kita shot. Kita pergi ke salon. Tadi kita pergi ke apa tu? The shampoo lounge. Okay, kita potong rambut sikit sebab rambut panjang sangat panas. So kita potong sikit, buat layer. Siapa nak datang buat rambut, kalau kat Bali kat sini, The Shampoo Lounge. Very nice. So stay tune guys, saya nak pergi ke Burger King sana tunggu dia orang. Alright, see you guys. Okay geng, saya dah sampai ke area Pizza Hut, Burger King. So saya nak relax sini dulu sementara tunggu dia orang. Saya tengok jalan sekitar ni kejap. Apa benda ni? Tattoo studio. Sini banyak tattoo studio geng. Banyak tattoo studio kat sini. Siapa dah buat tattoo, nak buat tattoo geng, datanglah ke Bali. Kat sini macam-macam kedai tattoo kat sini. Banyak, everywhere boleh tengok. Dekat Seminyak ni. Oh. Okay. Let's go somewhere here. Premium barber, tengok barber pun premium. Ada kedai-kedai baju kat sini. Nice. Ya. Bag. Saya pun cari bag geng. Nak cari bag. Tengok kalau ada bag kecil. Ada nasi Minangkabau geng. Masakan Padang. Wih, mesti sedap ni. Saya paling suka makan masakan Padang geng. I really love masakan Padang dekat Indonesia ni. Betul. Dia punya masakan bukan Malaysia tak ada. Ada tapi susah nak cari yang original. Jom kita jalan. This area. Sesat geng. So kita belum lagi, nanti kita nak pergi pantai. We go to the beach maybe later. So we still here lah dekat area Seminyak. So nantikan video nantilah. Saya try jalan-jalan cari tempat yang best. Sebab saya dekat area ni masih lorong. So not sure apa yang menarik kat sini. Ini pun first time saya sampai ke Seminyak. Stay tune. Hello guys, salam jumpa lagi kita di Angkada Vlog. Okay, saya hari ni berada dekat Seminyak Bali. Seminyak Bali. Hari ni ada recommended. Of course kawan, saya tanya mana the best salon in Bali. So dia recommended ni, The Shampoo Lounge. The Shampoo Lounge merupakan salon yang terbaik, number 1 di Bali. Kalau korang datang sini, you can suggest, korang boleh suggest jenis rambut, kau nak buat rambut macam mana, kau nak color macam mana, they will suggest you the best way. Dia akan potong atau buat rambut ikut shape muka anda. Muka anda bulat, bujur segi 4, segi 3. By the way, they give you a suggestion. By the way, this is Seminyak dekat Bali. Dan semua turis banyak datang sini. Harga dia pun memang puas hati sebab dengan dia orang punya stylish punya salon punya owner dan juga dia punya pekerja memang the best, tip top. Okay guys, thank you for watching. Dan mungkin saya akan bawa anda jalan-jalan dekat Seminyak Bali. This is Seminyak Bali, so we can go check it out. Mana tempat-tempat yang best kat sini. Alright, so here we go.
@Seminyak Bali. Ini anjing-anjing ni apa pula lepas-lepas. Okay guys, see you guys there. Kita jalan-jalan dulu.